je. Jadi kalau kereta korang dah guna lebih daripada 10 tahun dan kompresor masih lagi function dengan baik, yang tu sebenarnya dah dikira bonus dah. Untuk kes Myvi ni, antara part yang aku recommend owner tukar adalah cooling coil, expansion valve, kompresor, condenser, discharge hose dan juga pressure switch. Untuk bahagian piping pula, ada dua lagi iaitu suction hose dan liquid hose. Yang dua ni bila aku check condition masih elok lagi, jadi aku recommend owner service dan guna balik sebab masih boleh pakai dan tak perlu tukar semua. Untuk kompresor pula, aku pilih model 10SA13C Original Denso. Bagi aku, model ni memang antara yang paling best untuk Myvi first model. Compression cukup, performance cantik dan yang paling penting, memang tahan lasak. Untuk kondenser pula, aku guna model Sanden 16mm Big Tube Upgrade. Kelebihan kondenser ni adalah heat rejection dia jauh lebih baik berbanding kondenser lama jenis tube fin. Cuma model ni tak ramai workshop recommend. Bukan sebab tak bagus, tapi mekanik kena betul-betul faham setup dia. Kalau sukatan gas tak betul, memang tak akan dapat performance yang sepatutnya. Untuk discharge hose pula, aku memang pilih yang original. Sebab dekat bahagian ni, suhu memang tinggi. Kadang-kadang boleh cecah hampir 100 darjah Celsius masa sistem tengah running. Lepas semua part siap dipasang dengan teliti, next step yang paling penting adalah setup minyak kompresor dan juga sukatan gas yang sesuai untuk sistem. Ramai orang nampak macam senang isi gas terus siap, tapi sebenarnya part ni yang paling kritikal. Silap sukatan minyak atau gas, aircon mungkin sejuk sekejap, tapi dalam jangka masa panjang boleh bagi masalah lain pula. Sebab tu aku lebih suka ambil masa sikit